Please get out, kata seorang YB, katalah di Kunak kepada seorang pegawai PPM. Sesama orang dalam GRS ni, seorang katak, seorang lagi, dua-dua katak juga, daripada bersatu dengan daripada warisan dulu, melompat masuk sama-sama katak. Isunya, apabila katak sama katak bergaduh, yang salah warisan. Tidak habis-habis disalahkan warisan. Yang terima rasuah, yang makan duit rasuah, dorang kesedapan tapi warisan disalahkan. Yang sakau merompak dorang tapi warisan disalahkan. Lemah tata urus, tata kelola, warisan salah. Pembaziran, warisan salah. Tidak dapat selesaikan 3 serangkai, warisan salah. Semua warisan. Dorang macam tidak pernah salah langsung. Saya pinjam kata-kata seorang ahli politik mendiang. Semua sudah gila. Ini GRS betul-betul sudah gila. Palui betul. Saya pinjam kata-kata Hamzah. Palui. Ini dia. Takkanlah si Husin Rais itu orang warisan. Kan dia lantikan daripada ketua menteri, pegawai PPM. Kamu tidak sedar-sedarkah? Rakyat ini bukan budu bah. Yang budu adalah macam-macam, adalah pemimpin daripada GRS. Daripada katak sampailah kepada anak-anak katak. Semua gila. Betul lah kata mendiang. Ini semua sudah gila punya orang. Jadi rakyat Sabah, #selamatkan Sabah. Kita mesti selamatkan daripada orang-orang gila dalam GRS. Sudahlah gila, sakau lagi, makan rasuah lagi, ketirisan lagi, salah guna kuasa lagi, pembaziran lagi. Tak dapat selesai masalah 3 serangkai lagi. Apa nak jadi? Bagi peluang sama orang kan? Cukup-cukup. Jangan bagi lagi. Kita tuntaskan dalam pilihan rakyat negeri Sabah. Ayo #selamatkan Sabah. Kita kena pilih parti warisan dan juga Syafiq Abdal bersama rakan-rakannya untuk mentadbir negeri Sabah ke arah kemajuan yang lebih hakiki dan memakmurkan negeri dan mensejahterakan rakyat.